Seorang laki-laki yang tiada nafsu terhadap perempuan. Baru ni mak saya nak saya kahwin dengan perempuan pilihan dia. Saya takut kalau saya berkahwin saya tidak boleh bahagiakan perempuan itu. Apakah yang patut saya buat? Saya hanya tertarik kepada laki-laki. Seorang laki-laki yang tiada nafsu terhadap perempuan. Baru ni mak saya nak saya kahwin dengan perempuan pilihan dia. Saya takut kalau saya berkahwin saya tidak boleh bahagiakan perempuan itu. Apakah yang patut saya buat? Saya hanya tertarik kepada laki-laki. Ini masalah. Dia panggil di luar tabiat. Tabiat manusia ini, laki-laki dia suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Kalau mu memang sungguh tak ada rasa apa pun kepada perempuan, ulama mengkategorikan hukum bernikah pada ketika itu adalah makruh saja. Makruh. Tapi janganlah kamu lunaskan kehendak nafsu kamu sesama laki-laki sehingga kamu dilaknat oleh Allah. Nampak? Tak ada masalah kalau kamu tak minat perempuan. Kerana ramai ulama yang tak sempat berkahwin pun. Antaranya Imam Nawawi. Nak sibuk dengan karang kitab berpuluh-puluh kitab. Nak mati pula usia muda. Tak ada masalah. Dan tak kahwin. Tetapi dia akhirat dalam syurga semua orang akan berkahwin. Sama ada yang mati bujang atau mati janda, semua akan berkahwin. Di dalam sebuah hadis Nabi kata, likulli imri'in minhum zaujatani shintani yuramuhu mukhuha min wara'il lahmi. Setiap ahli syurga akan ada dua isteri nanti. Yang comelnya isteri dia itu dapat dilihat akan sumsum tulang betihnya daripada luar daging betih. Mana comelnya. Bukan mana nampak tulang, maksudnya lawanya betih. Tiada dengan betih bini kita balik tengok betih bini lagi. Dia 30 riyal, pergi 3 sama. Tak? Seling penuh. Jadi mu tak apa, mu tak berkahwin. Orang yang tidak ada nafsu, dia rasa dia tidak akan membahagiakan seorang perempuan kalau dia berkahwin, makruh kata setengah ulama dia berkahwin. Takat makruh tak ada masalah. Tapi jangan sampai dilaknat iaitu kamu bersama dengan laki-laki.